Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Khianat Yang Terpilih episod ke-27, yang mana nak tinggal satu episod itu je lah sebelum ia berakhir. So jom kita tonton. Asmida, hidup ni tak lama Asmida. Jangan sampai awak hilang suami yang sayangkan awak. Macam mana saya hilang suami yang sayangkan saya? Macam mana awak tahu suami saya sayang saya? Saya tak pernah jawab pun soalan tu. Tanya diri awak sendiri. Jom Wazi. Okey, itu dia. Mula-mula saya baca komen dulu. Bengong cerita ni. Tak serik-serik, asyik nak memaafkan aja. Itulah rasa macam makin mengarut pula selepas yang ni. Bersih muka Amira Rosli lah lakon dia. Dia pakai produk apa? Pakai produk pula. Di luar cerita dah tu. Komen pasal Ali ni pak. Muka si Ali ni memang rasa nak hempuk je. Tapi Ida dah lepas dari seksa. Semoga Ida bahagia lepas ni. Pak Asmida malas nak komen. Ada komen yang kata Asmida ni bongok, tak faham apa yang Wahida cuba cakapkan dalam adegan ni lah. Satu lagi drama ni lah. Drama ni sampai ke tahap ada video komentar, maksudnya video reaction dari Ustaz lah. Katanya apa, komen Ustaz kata kalau hamil hasil hubungan terlarang. Ustaz Jafri terangkan nasab anak dalam drama Khianat Yang Terpilih. Ustaz ni dia tak akan komen selagi, kecuali drama ni sering diperkatakan oleh para penonton lah. So maksudnya drama ni naik jugalah. Walaupun klise macam mana pun, walaupun macam kita dah pernah tengok drama ni sebelum ni, tapi sebab ada sesuatu yang mungkin buat penonton rasa nak mengupas, nak cerita, nak bincangkan. So Ustaz Jafri pun memberi komen, memberi ulasan dia lepas salah seorang netizen. Dia komen, kalau macam dalam drama Khianat Yang Terpilih tu, macam mana dengan bayi tu, anak tu lah yang digandung, dan dia punya bin ikut siapa? Bin tu biasanya macam mana, luar nikah dia biasanya orang binkan bin dengan bin Abdullah. Harus cerai ke? When complicatednya, sebab Asmida ni bini orang kan. Nak layan cerita ni pun sampai subscribe kat kiri. Netizen ni komen dalam episod sebelum ni yang mana melibatkan watak Asmida lakonan Puteri Aisyah yang hamil hasil hubungan terlarang dengan Ali lakonan bin Amir, sedangkan keduanya masih teringat dengan pasangan masing-masing. Okey, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya, esok hari Isnin ni, esok akhir lah. So yang pasti Wahida dan Adi dah cerai. Macam yang penonton kata, Wahida dah terlepas dari seksa. Sekian.